Siapa dia paling alim atas muka dunia ni? Katanya Nabi Musa hamba. Ya buat kat tangan. Ada lagi kau tak lebih alim daripada mu ya Nabi Allah? Tak ada dah. Muka Nabi tentu dah ilmu dia paling tinggi sekali. Maka menurut pengetahuan dia tak ada dah. Hamba rasa zaman lah ni hamba muka Nabi tu cakap demo pula tak munasabah lah. Maka Nabi Musa bukan kecek atas nama takabur, atas nama kata menurut faktanya lagu tu lah deh muka Nabi. Maka bila Nabi tentu dia lah paling alim yang ada ilmu muka Tuhan, ilmu wahyu direct. Maka Nabi Musa kata hamba lah tak ada orang lebih alim pada. Maka nampak ayat tu nampak supaya takabur ni. Maka Tuhan tegur. Sekalipun demo bukan niat takabur Nabi-Nabi ke, maka tidak ada mazmumah. Maka sekalipun lagu tu ayat nampak takabur, Tuhan tegur selalu. Ya Musa, dapat wahyu, pergi belajar. Pergi belajar. Pergi belajar dengan siapa dia? Ya Allah ya Tuhanku. Aku ke Nabi zaman ni kata. Menurut teorinya, menurut apa dia paling ahli sekali dah ada seorang lelaki. Bukan Nabi pun dia. Ada ulama kata dia hanya wali Allah Ta'ala. Nah, ada kata dia Nabi. Nah, gimana? Mugi satu pertemuan di antara dua laut. Laut Masing dengan Laut Tawar. Mu akan jumpa seorang lelaki, pergi belajar ilmu dengan dia. Nabi Musa, pergi belajar. Tengok tidak ada sifat takabur tapi kecek nampak supaya sombong sikit. Siapa dia paling alim? Hamba. Oh. Kecek macam supaya alim, supaya takabur lah. Maka gilah dia. Apabila gi tu bawalah seorang anak murid dia nama Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun anak murid dia bawa. Jalan khodar dia bawa. Dia berjalan tu gap berjalan berhenti makan nasi sebentar. Katanya makan nasi kau tak tahulah makan nasi kau bukan berhenti lah, berhenti rehat makan. Makan tu makan nasi tu makan ikan. Makan ikan dia lah sebelah, habis sebelah lagi kita sipir, kita makan depan ni pula. Makan tepi patah. Jalan tepi patah. Muka pertemuan di antara dua laut, cakap jalan ke atas bukit, tentu tak jumpa laut, maka dia jalan tepi patah. Kalau kita agak nak pergi pehek agak kita tekuk sebelah patah tu lah. Nah, sebelah masik ke apa dia sebelah tepi patah tu. Sebelah takir ke apa dia. Maka Nabi Musa sudah belakang, Yusha' bin Nun pun nak sipir. Nak sipir bekas tu, nak tutup bekas. Tak tahulah lebih kurang lah ni. Ada orang kritik dia kata ustaz kecek mengarut kursi Qadar. Bekas lah. Janji Nabi Sayyidina Umar janji pukul 8 mana ada jam pukul 8 dok cerita ke cakap nak cerita lagu macam cakap nak tak boleh cerita waktu dia tak boleh cerita. Lebih kurang lah waktu pagi deh. Ada orang kritik kata ustaz ni kuat buah sungguh kata. Cerita tu macam loni je awak cerita. Dok cara nak kecek kau orang nak suruh orang faham nah. Kata. Maka kalau kita macam nak tutup tapuai kau bekas tu lah. Maka ikan tu lopak. Piup. Ikan hok dia makan sebelah sana ni, lopak pom jatuh dalam air benih. Ikan hok dia makan sebelah sana ni, lopak pom jatuh dalam air benih. Oh, Nabi Yusha' bin Nun ni Nabi juga. Ada ulama kata dia Nabi Yusha' bin Nun. Ni anak murid kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia pun tutup bekas. Sipir-sipir nak royak kepada Nabi Musa, tak teringat. Sipir-sipir barang perut pergi jalan ikut Nabi Musa. Jalan lama lah dengan Nabi Musa. Jalan rasa letih pula. Nabi Musa kata, bekalan kita ada lagi separuh dia. Ada lagi. Dia pun buka teringat tengok ikan tu. Ya Allah. Dia kata, wahai Nabi Musa, tadi hamba nak beritahu satu benda. Beritahu ke apa dia? Dia kata tadi kan kita makan ikan separuh dah. Lepas pada tu hamba nak sipir bekas tu, tiba-tiba ikan tu lopak masuk dalam air hidup ikan tu. Nabi Musa kata, mana tempat tu? Tempat tu tadi dah. Tempat batu, ada satu batu depan kita singgah tu ke? Situ. Ya Nabi Allah. Kita klik semula tempat tu. Tempat pertemuan dua laut. Situ patu ikan tu jadi hidup. Temu ni. Tempat tu dah. Jalan dah. Gi. Undur tu. Siapa sekarang ikan tu kan? Jadi ikan sebelah. Orang panggil ikan Nabi Musa alaihissalam. Tak percaya teragi pasar. Cari ikan sebelah. Siapa kalau ni ada? Itulah antaranya cerita. Tak tahulah sahih atau tidak sahih. Tetapi disebut di dalam kitabnya. Ikan sebelah itulah cerita dia. Siapa ke Kelantan ni tak tahulah siapa lagu mana. Cerita ni cerita ni. Di Mesir ni. Cerita ni sebelah Halik Qanun ni. Cerita Nabi Musa tu kan.
Apabila lagu tu maka dia kembali kepada satu batu, dia ada seorang tua duduk atas batu. Maka minta nak belajar. Nabi Musa minta nak belajar dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ni gelaran dia. Khidir maksud dia hijau. Maksud dia hijau. Pertama hijau tu menunjukkan kehidupan. Pokok kalau warna hijau tu, nampak hidup lah tu, segar hidup. Maka kalau warna kuning kering tu makna tak hidup. Tu Nabi Khidir alaihi salam. Dia duduk pada mana-mana tempat, dia bangun saja pupuk akan tumbuh. Maka pelik dia Khidir ni. Maka dia merupakan guru kepada orang-orang sufi sekarang. Bagi siapa dia yang tidak ada guru, maka Nabi Khidir lah guru dia. Apabila lagu tu mari temu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa kata, Allah Ta'ala perintahkan kepadaku untuk belajar denganmu. Maka Nabi Khidir kata, nak belajar apa? Mungkin Nabi, semua ilmu mu ada kan? Nabi Musa kata, nganyi kau ambo. Nama, ambo tak kecep besar tu misal gitulah kata. Nabi Khidir nak belajar apa ambo? Tuhan suruh. Tuhan suruh ambo belajar dengan demo. Nak kata lagu mana tak tahu. Nabi Khidir kata tak ada, ambo tak terima anak murid.